Pengalaman orang dalam penjara ni memang dahsyat. Ada macam contoh ada apa Aming Spring kan. Dia ada masalah dadah. Dahsyat dia cerita. Hampa pergi tengoklah live dia tu. Bagi sokongan kat dia kan. Sampai 20-30k orang tengok. Dia duk cerita pengalaman dia dalam penjara apa semua. Sampai-sampai duk isap dadah, isap ganja, isap ais tu kan. Elok-elok dengar abang Aming kita ni cakap. Dia ada pengalaman banyak tau. Kena rotan semua kan. Mana tahu kita tengok dia punya cerita dia tu. Kita boleh insaf, boleh sedap, boleh takut kan. Macam mana kehidupan dalam penjara tu. Orang kata apa? Masa lalu jangan dikenang kan. Memang tak dikenang. Kita ambil lah sebagai iktibar. Ambil contoh untuk masa depan kita kan. Kita ni kadang-kadang lupa. Kita tak takut apa kan. Dadah ni semuanya musuh negara tu. Kalau boleh Pak Teh sendirilah kan. Pak Teh takut juga lah. Kita ambil iktibar daripada pengalaman orang lain kan.